Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat semakan khat sulus. Fa inna ma'al usri yusra. Okey, kalau tengok kat sini ada kotak ni. Tapi kotak ni tidak digunakan. Bila kita buat kotak ni, maksudnya ini kita punya acuan mesti berada dekat dalam kotak ni, digunakan sepenuhnya. Contohnya macam ni. Alif ni sampai ke atas sepatutnya. Ni sampai atas. Ini pun sampai atas. Yang bawah ni pun sama. Kalau tak nak guna, kita di sini. Tapi yang ini kena naik atas lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok bentuk huruf. Untuk fa ni kena latih lagi. Sebab yang ini terlalu luas. Dia agak-agak lebih kurang satu mata pen kat sini. Dan yang ni rapatkan lagi. Ini terlalu condong. Dia memang ada condong sedikit, tetapi jangan terlebih condong. Sebab dia ini sulus jali. Sulus jali ni dia kurang condong. Okey, bentuk fa ni kena latih lagi. Dia punya mata ni kena luaskan lagi. Mata pen tegak, rata, naik. Jadi kalau saya terbalikkan ni sama. Sama, ya. Jadi lepas tu kita condongkan mata pen dan ada pemutaran mata pen kat situ. Jadi kita boleh nampak dia punya mata dalam ni lebih jelas. Lebih kurang satu titik lah. Yang ni pun agak luas sebenarnya. Okey. Lepas tu turun sedikit saja dan naik. Jadi sini paling luas pun satu titik. Paling luas pun satu titik lah. Yang ni rapatkan lagi. Macam ni ya. Yang ni terlalu luas. Okey, itu fa. Nun ni dia tak jadi nun sebenarnya. Dia jadi, maksudnya dia tak sempurna. Saya tak pasti sama ada ini melihat kepada contoh yang ada. Kalau melihat kepada contoh yang ada, kena tengoklah macam mana bentuk dia sebenar. Sebab yang ini nun ni terlalu lari sangat bentuk nun. Mim. Okey, ni agak besar. Agak besar ni. Yang ini terlalu melengkung. Dia lengkung dia sikit saja. Macam tu. Badan dia ni okey lah, ya. Boleh diperkemaskan lagi sambungan-sambungan ni. Tak depan. Okey, jangan terlebih melengkung. Kemudian katalah ini ada garis tegak. Jangan lebih daripada garis tegak ni. Macam ini pun kalau saya letak gariskan kat sini, dia dah terlebih.
tambah ekor dia. Okey, jadi yang ini agak luas sangat dia punya dalam ni, dalam meme ni. Ini kecilkan sikit. Okey, alif ni kena latih banyak kali sebab nampak alif ni bentuknya tak betul sebab sini sepatutnya dia paling tebal. Paling tebal untuk huruf alif di sini. Tetapi dekat sini dah jadi kurus. Okey. Saya ulang sekali lagi. Paling tebal kat sini. Ni, kat sini. Jadi sebenarnya pen tu ada dipusing-pusing sikit Daripada tegak macam ni dia ada dipusingkan sikit, tapi itu dah kena latih banyak kali lah. Untuk peringkat awal ni pastikan kalau tak dipusing pun tak apa, tak ada masalah. Cuma dia ada lenggok macam tu. Yang ni ada sebenarnya, cuma di sini dia masalah besar dia. Okey, kepala dia macam mana nak buat? Letak ke depan sikit, tarik je ke bawah. Jadi akan ada yang keluar ni. Dekat sini kita lukis sedikit supaya dia lebih sempurna. Kemudian yang sini ekor dia ni, kalau saya pusing kat sini supaya senang nak lukis. Itu terpulang pada masing-masing lah. Lepas tu sini kita follow je ni. Okay. Apa yang penting kena tahu kat sini adalah yang ini dia mesti tumpul dekat ujung ni. Dia jangan tajam. Tambah-tambah kalau sulus jali, kalau sulus adi ni dia tak apa nampak. Tapi jangan terlalu tajam dia mesti runcing sebab ini kepala tu. Okey, ni tiang dia. Jadi kepala ni kat sini bila dia lukis macam tu. Okey, dia tumpul kat sini. Bukannya tajam. Dan dia bergerak macam tu. Ini kalau alif tu besar memang akan nampak lah benda-benda ni. Tapi kalau alif tu saiz kecil, dia tak adalah nampak sangat. Okey, yang ini pun terlalu melengkung ke punya atas ni. Ini terlalu dah ternaik sangat. Patutnya bila kita sambung, berhati-hati semasa menindih tulisan. Dia tak nak ada nampak pertindihan yang tak sempurna macam ni. Ini raw ni luaskan lagi, jangan patah macam tu. Yang ni ekor ni kena perhatikan dengan teliti. Okey, macam buat alif tadi, cuma dia pendekkan sikit. Mata pen tegak, mata pen condong. Macam kita buat ain tadi, sama je. Kemudian okey, kalau tengok yang atas ni,
sepatutnya dia turun. Ini yang sepatutnya. Yang ni ke sini. Tapi dia telah naik ke atas. Jadi yang ni kita dah kena berjaga-jaga dia turun. Okey. Perhatikan cara menindih ni supaya dia tidak ada double kat situ. Okey, makin condong. Dekat sini guna hujung pen. Sini satu, sini satu, 2, 3. Dekat sini boleh isi lebih kurang 2 titik lah. Dia agak rapat, 2 titik yang padat. Okay. Ni kalau perlu dipanjangkan, dipanjangkan lagi. Dan kepalanya tadi pun sama je. Cara nak buat dia punya kepala dia. Okey. Kemudian Yusra, yang ini memang tak ikut kaedah lah. Okey, ambil kecondongan yang atas ni. Itu. Ambil kecondongan yang atas ni macam ni pula, mata pen, ikut je kecondongan tu lebih luas, dan kemudian roll sekali lagi sampai hujung, angkat pen. Jadi kalau yang ni pun sama, dia menurun macam tu pada satu garis. 1, 1, 2, 3. Okey, ini 1 titik, 1 titik, 1,5. Sini 2 titik. Tinggi ni 1, 2, 3. Okey, alif ni memang salah sangat lah. Okey. Jadi boleh latih lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.